Kita Selangor ini dia bukan semata-mata slogan pentadbiran. Ianya kalau difahami secara literal ataupun secara tersurat dan juga tersiratnya, ianya lebih daripada sebuah slogan pentadbiran, kerana ianya adalah menggambarkan kita semua yang datang daripada negeri Selangor ini sendiri. Dan ianya bukannya soal daripada mana juga kita datang, tetapi apa yang kita boleh sumbang balik, apa yang kita boleh giving back balik kepada masyarakat negeri dan juga akhirnya kepada negara kita. Jadi dalam konteks perpaduan ini, ianya juga adalah penting. Yang berhormat Datuk Rizal, beliau juga di dalam perpaduan negeri Selangor ataupun di bawah Stenko, Exco Kerajaan Negeri, di bawah jawatan kuasa perpaduan ini, menggagaskan juga rumpun Selangor yang memberikan gambaran bahawa di negeri Selangor ni, macam Puan Moderator awal tadi bagi tahu, inilah satu pusat ekonomi, inilah satu tempat di mana warga mencari peluang pekerjaan, industri dibina, kilang dan juga pelbagai medan digital juga di negeri Selangor. Jadi adalah untuk menyumbang balik kepada kemajuan negeri dan juga negara. Dan akhirnya dalam konteks perpaduan ini kita berbalik kepada asas kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk kita saling mengenal antara satu sama lain, saling berperanan membantu di antara satu sama lain dalam apa juga platform. Dan juga saya menyerulah kepada golongan belia, anak muda di negeri Selangor ni, untuk menjadi belia yang bertanggungjawab. Dan akhir sekali saya menyerulah belia supaya kita garap semangat kita Selangor itu sendiri dalam setiap gerak kerja dan juga tindakan kita, khususnya untuk kita semua warga di negeri Selangor itu.